Perang Dunia Kedua yang terjadi pada tahun 1939 sehingga 1945 menunjukkan betapa marahnya peperangan ini, yang berpunca daripada kekecewaan Jerman yang ketika itu terikat dengan perjanjian Versailles yang telah merugikan negaranya. Maka berlakulah pemicuan peperangan yang luar biasa ini. Ianya sememangnya bukan salah satu yang sangat penting dalam sejarah dunia moden, kerana peperangan ini telah menunjukkan bahawa seringkali peperangan ini menjadi alasan untuk kita merebut wilayah lain. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya peperangan yang boleh mencetuskan kematian pada Perang Dunia Kedua. Alasan utamanya ialah kekecewaan Nazi Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler, yang merupakan pemimpin tertinggi Jerman ketika itu yang dikenali sebagai Führer. Ini menunjukkan betapa kecewa dan amarahnya Hitler ketika itu. Faktor kedua, penyebab Perang Dunia Kedua adalah disebabkan oleh peredaran fasisme dan nazisme yang dipelopori oleh diktator barat seperti Benito Mussolini yang menerangkan fasisme, serta ideologi nazisme yang dikembangkan oleh Adolf Hitler yang memperjuangkan ras Aryan yang merupakan ras paling murni dan suci di dunia. Dan yang terakhir, keinginan untuk menguasai dunia serta membalas dendam apa yang sudah berlaku pada masa lalu. Inilah yang menyebabkan Jerman, Itali dan Jepun berbentuk Pakatan Axis, ataupun dalam bahasa Melayunya dikenali sebagai Pakatan Ketenteraan Tengah. Meskipun begitu, peperangan ini berjaya ditamatkan oleh pihak sekutu dalam Perang Dunia Kedua kerana alasan seperti kesediaan logistik yang banyak, bantuan banyak daripada Amerika Syarikat yang memasuki dalam arena perang kerana perlu membalas serangan terhadap Jepun, dan kerana kegagalan pemimpin-pemimpin diktator yang gagal mempertahankan wilayah dan terpaksa membantu Itali yang beban. Oleh kerana itu, Perang Dunia Kedua boleh jadi salah satu perang yang sememangnya dan sangat dahsyat. Alasan perang ini dahsyat kerana selain mencatat banyak jumlah kematian, ia juga menjadi permulaan kepada dekolonisasi dan perlumbaan persenjataan teknologi canggih pada zaman Perang Dingin. Terima kasih kerana telah mendengarkan video ini. Jangan lupa langgan, komen dan sukakan video ini. Terima kasih.